Welcome back. Kita akan bermain game Geografi. Mala. Laura. Ready? Yes. Okey, soalan pertama. Negara manakah yang terkenal dengan Menara Eiffel? Mala. London. Kia Paris. Salah. Mala. United Kingdom. Salah. Kia New York. Salah. Mala. Oh, England. Perancis. Ah, Perancis. ya, betul. Apakah lautan terbesar di dunia? Mala. Lautan Pasifik. India. Salah. Ya, betul. Apakah benua yang mempunyai haiwan seperti kanguru dan koala? Ya, Australia. benua Australia. Ya, betul. Apakah negara yang terkenal dengan piramid dan sungai Nil? Mala. Egypt. Ya, betul. Laura? Memang Jawab fail dah, lah. apa dia? Tak sempat nak fikir. Apakah negara yang terkenal dengan Gunung Fuji? Maya Pakistan. Jason. Malah. Apakah benua yang terkecil? Mala. Benua Afrika. Salah. Balkis, Mongolia. Salah. Tak tahu. Apakah benua yang terkecil? Jawapan dia Australia. Apakah lautan yang terletak di antara Afrika dan Asia? Mala. Lautan India. Salah. Lautan Mala. Pasifik. Lautan Pasifik. Salah. Mala. Lautan Atlantik. Salah. Mala. Lautan Antartika. Jawapan dia Bermuda. salah. Balkis, Lautan Cina. Salah. Jawapan dia Laut Merah. Dah agak dah. Apakah ibu negara Malaysia? Balkis, Mala. Kuala Lumpur. Balkis. Apakah sungai terpanjang di dunia? Mala. Sungai Nil. Mala. Wow. Nile River. Apakah benua yang mempunyai hutan hujan Amazon? Mala. Amerika Selatan. Betul. Hebat malah. Apakah negara Hebat yang malah. terkenal dengan Menara Pisa? Kia Spanyol. Salah. Negara pisah. I know. Pisah tu apa? Pisah. Negara Condong tu. Denmark. Balkis, Balkis, Cina. Salah. Jawapan dia Sabarlah. Sabarlah. Romantik. Mexico. Balkis, Taiwan. Jawapan dia Tambah Itali. lah. Mala. Itali. Oh, ya Itali. Next. Apakah lautan yang terletak di antara Amerika dan Eropah? Mala. Lautan Pasifik. Salah. Lautan Merah. Salah. Salah. Ya, Lautan. Lautan. Bermuda. Salah. Clue. Habis. Jawapan dia Lautan Atlantik. Bulok. Tak sebut. Welcome back. Kita akan bermain teka-teki sejarah. Apakah peristiwa yang berlaku pada 31 Ogos 1950? Malaysia Merdeka. Malah. Mana sebut nama? Mala. Apakah tamadun kuno yang terkenal dengan piramid di Mesir? Tamadun Mesir. Sikit. Tamadun Mesir Purba. Yes. Apakah peperangan terkenal antara Jepun dan Amerika Syarikat? Balkis, Bukan. Perang Dunia. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama. Perang Amerika Jepun. Salah. Apakah peperangan antara tentera yang terkenal antara tentera Jepun dan Amerika Syarikat pada 1941? Clue. Perang Serangan Napoleon. Serangan nuklear. Salah. Serangan Kamikaze. gerila. Serangan Bom. Kau bawa sebut hari tu. Clue. Serangan. Huruf depan je, clue. Serangan Kingdom. Boba Vilai. Serangan bom. Serangan Serangan Kenan. bombastik. Bom atom. Nuklear. Serangan Sedap. Bukanlah. Boba Serangan Boba masih ingat apa? Serangan hitam. Serangan Pal. Lagi? Ada satu dia cakap apa? Hari tu. Serangan bolastik. Kamikaze. Serangan Pearl. Pal 2. Pearl Harbor. Oh. Betul. Serangan Vilai. Apa? Dapat kan sedap lah. Okay, teruskan. Next. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Okay. Lupa. Susahnya. Pearl Harbor.
Apakah kerajaan Melayu terkenal di Melaka pada Kesultanan abad Melayu ke... Kesultanan Melayu Melaka. Betul, Kia. Kau sebut nama. Malah Kesultanan Melayu Melaka. Okay, Malah. Apakah tokoh yang menulis Perlembagaan Amerika Syarikat? George Bush. George. George Charles. George- George William. George William. Clue. Please clue satu. Huruf. Okay. George. George Wallace. Josh Watashi. George Wallace. Watashi wa. George Wash. George Sikit. Watch tu belakang dia apa? Wash. George George Wallace. Kennedy. Josh Washington. George Wash. Josh Lane. Washington. Sikit lagi. George Wastow. George Washington. Udah tak ingat lagi. George Washington. Aduh. George nak Washington. kata George nak Wash. nyanyi. She machine.